1981 secara usunya untuk sepak takraw sahaja. Ini kontingen negara kita yang berjaya untuk melepasi sasaran yang diletakkan 200 pingat. Kita memenangi 231 pingat, 57 pingat emas, 57 perak dan juga 117 gangsa. Jadi tahniah kepada kesemua atlet, kepada kontingen Malaysia yang berjaya untuk membawa pulang pingat dan juga mengharumkan nama Malaysia dan mencapai sasaran yang telah diletakkan. Bukan saja mencapai, Army, malah lebih daripada sasaran. Itu sebenarnya diberikan pujian. Dan jika ingin kita melihat pencapaian 2 tahun lalu di Kemboja, bagaimana 175 pingat yang dimenangi oleh Malaysia, 34 emas, 45 perak dan 96 gangsa. Tetapi untuk edisi ini 57 emas dan perak, 117 gangsa. Peningkatan yang cukup ketara. Jelas mesej yang disampaikan adalah bukan sekadar menghantar rombongan ke sini, tetapi adalah untuk mencipta sejarah di bumi Thailand dan turut